Halo guys. Okey, kali ni kita nak share pengalaman hadir ke Bukit Melawati, Kuala Selangor. So dekat atas bukit ni kita boleh tengok suasana dari atas bukit kat bawah-bawah tu. Kat atas ni ada rumah menara api, and then tempat time nak tengok anak bulan, orang nak puasa, nak raya, ada meriam menghadap ke laut. Memang cantik guys. So kalau untuk hari biasa boleh datang naik motor atau kereta, tapi kalau hari cuti kena naik kereta api lah yang disediakan daripada pihak Majlis Pemandaran Kuala Selangor. So dekat atas Bukit Melawati ni sebenarnya memang tempat sarang lotong dengan monyet. Tengok mana-mana pelancong datang tu, tengok peminat tu. Amboi lotong, kalau Minah Saleh laju dia. Dia sebenarnya dia nak makan, dia nak kawan. So dekat sini kita boleh ambil feel vibe, nak jogging, tengok lotong, makan itu makan ni, nampak santai-santai kawan. So dekat warna cerah tu monyet. Okey, untuk monyet ni ada cerita dia. Kita tengok apa yang berlaku Monyet ni kalau boleh kita jangan dekat sangat dengan dia, nampak Adam tu. Tu dia kena cakap dah. Monyet berkenan dengan Adam. Tengok kita buat slow motion sekali lagi kena. Aduh, dia nak ciumnya si Adam tu, dia kokak Adam, habis Adam. So untuk makluman parent-parent, monyet yang warna cerah tu dia memang suka kat budak-budak. Lepas kita orang kena ni, memang adalah orang-orang situ bagi tahu bahaya setelah untuk budak-budak. Habis nasib baik dia tak korek mata Adam. Dia cakap sikit lah kan. Monyet. Alah baby Adam kena dengan monyet. Monyet memang bahaya sikit. Lotong tak apa, warna hitam tu dia baik je. So ni kita buat apa ni, tempat sarang dia. So kat atas ni ada juga tempat burung-burung pameran. So adalah brother-brother ni maple dia buat pameran. Kita nak bergambar ke, kita nak cakap ke. Burung-burung ni burung kakak tua, boleh cakap Kau nak sembang apa sembang lah. Macam saya borak dengan AI tu. Nampak burung nampak cantik je. So kalau nak bergambar boleh lah Roger maple ni. Tak silap so kita boleh bergambar, kita boleh main dengan burung. Nampak tu Akil. Boleh Roger dengan maple yang ada dekat situ. So selesai aktiviti-aktiviti atas Kuala Selangor Bukit Melawati ni, kita tengok dihidangkan dengan lukisan-lukisan cantik sepanjang jalan turun. Okey, nampak tu. So kat sini memang cantik lah tempat riadah petang ke pagi ke, sampailah ke Masjid Raja Lumu. Bye bye.